Okey guys, korang cari intercom dengan partner bajet harga tak mahal sangat, korang boleh dapatkan ni Lexin G2P. Apa yang best pasal Lexin G2P ni? Dia boleh connect dalam satu masa dua rider, yang mana selalu dua rider ni apa? Couple rider, laki bini ataupun dengan korang punya skandal ke apa, standby lah Lexin. Lexin G2P ni dia boleh connect dalam satu masa adalah dua rider ataupun dua device sahaja. So memang sesuai lah untuk couple-couple ride yang dekat luar sana. Harga dia pun satu unit RM249.90 saja. So kalau korang beli dua tak sampai 500 pun guys. Memang worth it. Untuk dia punya sound speaker, kalau korang bawa 100, 120 boleh dengar lagi lah. Dia ada noise cancelling guys. Itu yang best dia. Lagi satu, dia punya device ni waterproof guys, IP67. Setakat nak celup air, setakat hujan cun-cun. Cuma kalau korang hujan lebat sangat, korang janganlah buka dia punya visor ni, kena pula kat mic ataupun masuk dalam speaker kat sini. Dia ada speaker lah ni. Nampak tu speaker dia. Speaker dengan mic tak waterproof. Yang tu tak boleh claim warranty lah. Kalau macam Lexin ni, dia ada 1 tahun warranty. Apa-apa problem, kita akan tukar one to one terus. Tu yang best pasal Lexin Intercom ni. Walaupun harga dia murah, still ada warranty. Kalau korang beli kat luar, harga macam ni, pakai buang saja kan. Yang ni kau jangan risau. Pakai 1 tahun, selagi tak rosak, pakai. Kalau rosak, kita tukar one to one. Apa yang korang akan dapat? Korang akan dapat satu device. Satu dia punya untuk korang letak dalam helmet. Satu lagi 3M. Jadi kita bagi penyangkut lah. Satu lagi 3M. Mic korang akan dapat dua. Mic jenis open face. Satu lagi mic yang untuk full face. Dia akan bagi yang boomless lah. Soft mic punya. So guys, cara nak pairing dia, jom saya tunjuk. Dekat device Lexin G2P ni ada 4 button. Button pairing, button switch on off, button up and down volume. So kita kena on, tekan lama sikit dia punya button main dia akan warna biru lah. Sama juga device kedua, tekan warna biru sampai dia biru. Okey, dah dua-dua dah biru, maksud dia dua-dua dah on lah. So cara nak pairing dia, dekat belakang device ni ada satu button pairing, tekan dia sampai dia merah biru, dia akan cakap pairing. Okey, satu dah pairing, satu pun kena pairing jugalah. 1, 2, 3. Dah pairing. Dia akan searching. Dah warna merah biru tadi kan, dia dah tak ada warna merah biru, jadi biru. So tekan je, tak kisah mana-mana device, satu kali tekan belakang. Purple. Bila dah purple ni, korang dah boleh borak lah. Ni kalau saya cakap dah boleh dengar dah ni. Simple kan. So kalau korang tengah ride, korang tak nak cakap dengan partner korang balik kan, korang just tekan button depan ni, dia akan putus. Dia akan warna biru. Dia akan connect dengan phone lah. Phone boleh dengar lagu. So bila korang nak cakap dengan partner korang, salah seorangnya tekan sekali. See? Dah boleh borak-borak. Dengan harga RM249.90, saya rasa cukup berbaloi lah untuk Lexin G2P ni. Siapa yang kat Perak, boleh try. Pasang terus, bawa helmet, beli dengan kita pasang terus guys. Cuma ada fee sikit lah kalau pasang. Kita tak buat free pemasangan sekarang. Tekan beg kuning ataupun beli dekat website kita, Shopee, Lazada, semua ada guys. Yang jauh boleh beli online, yang dekat kita datang kedai lah guys. Ciao.